kau tolak pinangan aku ya. Sekarang kau lihat apa jadi? Apa jadi Luqman? Mungkin ramai yang mengenali Komeng daripada filem-filem lakonan beliau. Beliau adalah Idris Hashim. Idris Hashim adalah ayah kepada pelakon Allahyarham Tamam Idris. Dilahirkan pada tahun 1912 dan filem pertama lakonan beliau di bawah arahan Allahyarham Tan Sri Ramli adalah Sitora Harimau Jadian, terbitan pada tahun 1964. Allahyarham banyak berlakon daripada filem Allahyarham Tan Sri Ramli dan watak yang paling diingati hingga kini adalah Komeng dalam filem Nasib Doremi. Orang punya pasal aku tinggal surat pendek. Bos Kunan. Bos pun sama macam kau orang. Mr. Sekretari. Selamat pagi, Datuk. Pagi. Macam buku kira-kira ni, semua betul? Datuk, banyak-banyak manager yang Datuk ada. Cik Harun sajalah seorang yang boleh dipercaya. Ini, cuba Datuk tengok. Kira-kiranya tersusun. Cukup terang, Datuk. Tak salah. Up to date. Memang anak bapa. Anak bapa. Kalau tak anak tolong bapa, siapa lagi Mr. Sekretari? Memang betul, Datuk. Mendapat Cik Harun sebagai anak. Anak bapa. Kelas, Datuk. Tak dengar juga. Oi bang. Abu, kau datang berdua saja? Mana Siti? Siti dah tinggal kami bang. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu. Kenapalah kau tak kasih tahu Abu? Bila dia mati? Siapa yang mati bang? Kau katakan tadi Siti. Bukan Siti yang mati. Siti dah tinggal kami 2 beranak. Oh, kau Abu bunting pun kau tak kasih tahu. Tak tahu beranak. Bila dia beranak? Bukan beranak bang. Siti dah tinggal kami 2 beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak. Oh, kakak ada di dalam. Telah saya kata, hamba akan tunaikan permintaan anda berdua. Tantal, Mas Mira, mulai hari ini, anda berdua telah sah menjadi suami isteri. Baiklah. Ada surat? Oh, ada Encik. Kau fikir aku ni tauke pajak gadai ya? Ini aja yang ada Encik. Lain tak ada. Filem terakhir lakonan Allahyarham adalah Si Jantung Hati pada tahun 1986. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.